Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 8 Jun 2026. Sekarang 6.10 minit pagi. Kita keluar awal hari ni. Oops. Nak cuba keluar awal pagi ni. Nak jam bro. Apa tu? Tengok macam mana jalan macam tak je. Hari ni tak ada start sekolah ni. Ni kenapa pula kau duduk menyala nak senuk ni? Baru nak turun tadi. Bahaya turun ni. Posisi ni dah jam dah. Aduh, awalnya apa-apa dah jam. Sini awalnya kau jam. Nak mesti kau bini kejap. Aduh. Nak turun awal okey tengok. Semua turun awal lagi ni. Aduh. Masya-Allah. Alah sini tengok. Sana yang dari sana tu dia tak boleh, sebenarnya bukan untuk U-turn, tapi sebab U-turn depan sana ditutup. Jadi orang masuk sini untuk U-turn ke depan. Nak U-turn dia kena ke depan lagi. Sini bukan untuk U-turn. Jadi kita nak pergi U-turn sana, nak masuk sana kereta dah penuh. Tapi terpaksa nunggu kat sini. Ni kereta ni jam lagi. Oh, matai gini. Ni pun time jam gini kan, nak masuk sana lagi. Hui, gila. Macam mana tu? Nak kereta belakang lagi ni. Hui, mati ni. Tak boleh masuk ni. Masuk gini lah. Kalau tak, kalau orang tak ni kan, tak berani tunggulah. Kita clear kalau tak. Nak U-turn depan lagi. Pergi depan lagi tak ada dah U-turn ni. Tak ada U-turn dah. U-turn dekat sebelah depan mana dah tu. Malah jauh lah. Susah lah sekarang ni jalan. Bad bonus, siapa yang design bad bonus tak apa-apa. Yang tepat, yang ada boleh U-turn, yang tepat ada runabout, habis dia buang. Jadi clear semua. Jalan jadi lurus habis. Tempat apa cabang 3 pun tak ada nak masuk. Habis dah kosong, nak kena U-turn jauh gila. Tak tahulah siapa engineer bodoh mana buat design. Kalau kau buat design jalan lurus untuk bawa 110, 14, tak apa ni 80, 90 juga speednya maksimum. Memang tak palat semua ni. Ui, jam gila gini. 6.10 keluar, 6.21 baru keluar ni. 200 meter dari rumah ni. Tak gerak lagi, tak ada U-turn lagi. Patutnya 10 minit aku dah sampai office ni. Oh gila. Hari pertama sekolah lepas cuti ni. Nasib baiklah kerja kita ni. Aku ni tak payah nak pasal sibuk-sibuk. Tak kisah sampai jam berapa. Tapi hari ni ada taklimat dengan SGM jam 8 subuh. Aduh, sekarang 6.21. Okey, sempat lagi. Rasa tak ada salah ni. Kalau tak ada salah, kita tengok jam berapa sampai pukul 7 ke sampai sebelum pukul 7 tak usah 7 lebih. Kalau 7 lebih tu memang rekod paling lama pun 45 minit. Ni panas raya, matahari dah tinggi tu ni. Silau orang takut ni. Aduh, duduk sini tak berat dah tengok. Ni kereta daripada Tuaran sana tengok. Slow ni. Aduh.
Aduh, apa ni? Mana bini aku tak keluar lagi ya? Nah ni dapat U-turn. Habis tu pun sakut dari U-turn ni. Pusing. Masuk jalan terus. Oi, U-turn pun tak bergerak ni. Tai. Lori lagi bakar ni. Oi, sabar. Yang ada sono-sono kata aku ni. Tak bergerak, orang pun tak gerak juga ni. Oh, dasar. Motor, hati-hati motor. Bahaya sekarang ni. Pemain menyelit-nyelit, kereta pun nak masuk tersepit tu kan, baru tahu. Menyelit-nyelit juga. Tengok kereta keluar masuk tu, terlanggar. Oh, silau orang tadi bias cermin ni. Oh, cuaca bagus pagi ni, 27 darjah. Oh, awan langit biru, awan sana berkepul. Cantik awan pagi ni. Oh, ni slow bergerak. Mana bila kereta bidang aku tak keluar ke? Kau boleh tak angkat ni? Jam gila. Okay, 6.25. 5 minit tadi. Tunggu dah pusing lagi. Aduh. Ayo. Ya, sekarang pukul 6.36. Kita baru sampai dekat pusing traffic light Bataras di dekat ni, area Futsal dulu. Bataras rampanya ni. 6.36. Biasa kalau lepas traffic light ni cara dia lah, dia laju sikit, zoom boleh pecu sampai satu lagi traffic light. Kita tengok macam mana. Kalau macam lepas ni pun slow juga, maknanya memang macam lah. Lepas ni boleh tekan. Okey, ni laju sikit, boleh tekan minyak naik 40. Clear. Okey, kita ambil naik kanan. Nah, boleh pecut 60. Okey dah. Tapi yang depan lagi lah, tengok depan lagi. Ni clear. Dekat sampai rampayan apa semua ni. Sampai depan McD, nampak depan sana lagi clear. Tapi mana dah nampak dah ni dari sini. Merah je lampu tu. Maksudnya orang tekan pelik lah semua ni. Belum sampai Soka Kakai dah. Seluruh depan ni. Slow. Tapi okey lah, boleh baju sikit. Nah, slow sudah. Tunggulah, nak bergerak dah. Kerana masih bergerak. Alhamdulillah, sampai sudah office. 6.50, 40 minit. Okey, 40 minit sampai. Tapi saya mengantuk lah. Saya nak tidur sekejap. Mengantuk lah. Itulah, tunggu awal. Aduh, pasal tadi bangun awal pukul 4 lebih ni. Kita tidur sekejap. Kata ni, astagfirullah. Ngantuk dah pula. Kelas sempat lagi 7.30. Dapat, kalau tahu dapat tidur setengah jam kelas. Okay.